apa ni, nak cakap besar dah lah. Keluar IPF tu hari berapa kali keluar, dapat survive lah zaman Covid tu. Beli rumah ni pun bayar IPF 5% ke apa semua, account 2 zaman tu. Nanti aku nak mati nanti, katalah aku ada hutang siapa-siapa ke apa, panjang umur aku bayar lah. Aku ada lagi duit IPF, banyak lagi, semua ada. Terus aku cakap kat orang-orang meniaga kat Kubang Malam yang belagak dengan aku, kau ada 300,000 je kau. Tak ada, kau kerja lebih 10 tahun kau boleh dapat 300,000. Boleh? Tak boleh. Tanya di kelas, boleh dapat agak-agak kalau macam ni orang punya meniaga tu. Jual, beli barang kat China, jual, beli barang kat China, jual, beli barang kat China. Kau ingat kau boleh dapat 300,000 ke lagi 10 tahun ni cakap? Tak boleh kan? Tempat ni boleh tahan ke lagi 10 tahun ni cakap? Kau tahu sekarang ni dah 20 tahun lebih, boleh tahan lagi ke 10 tahun, 20 tahun lagi? Nak buat pembangunan ke apa, kerjaan nak ambil alih ke apa, korang ni nak pergi mana? Aku cakap, aku ada 300,000 cakap. Hutang bank ke mana, jangan telefon aku lah babi. Aku tahu lah, nanti aku bayar lah. Bukan salah aku bayar 6 bank. Tak ingat? Setiap bulan tak pernah miss, tak ingat? Siap korang offer aku apa, diamond lah, apalah ni, apa, gold card lah, diamond card, apa, minta belian card semua korang offer aku kan, tak ingat? Tapi sini nak kerja, nak meniaga. Nak kerja tak boleh meniaga, nak meniaga tak boleh kerja. Apa benda ni atas aku ke, orang lain elok je. Sekarang ni doktor pun buat meniaga sekarang ni. Dah doktor dah kerja, meniaga lagi, online lah, apalah, buka butik ke apa. Ada orang pergi marah dia apa pasal ni askar ni niaga lagi semua. Gaji sarjan dah 1,000 dah gaji, kereta dah besar, niaga pula lagi, sempat boleh niaga lagi. Orang pergi perang, dia pergi niaga lagi. Boleh? Asal majlis dia ada masalah apa dengan gua sekarang ni, korang jangan nak action depan aku, korang jatuh aku. Lepas tu korang datang bawa van, mula datang Melayu je, tak bayar suka pintu. Oh nak sit down, nak ambil motor lah, nak ambil apa semua, kau ambil lah. Oh TV ada, nak ambil lah, TV rosak tu. Aku cakap tu, bila aku cakap TV rosak ni, motor ada, kata nak ambil motor, kau pegang lah. Aku cakap putus lah tangan kau. Balik lepas tu dia hantar gangster lagi, satu van campur-campur India, Cina, Melayu. Cina datang ni mau bayar ni. Saya mau pergi mana, saya punya tanah sini hidup dong. Diorang tak apalah, ada kampung Tongsan sana. Lu Hindu pun tak apalah, ada tanah besar sana, India sana, rumah teh lembu punya. Kau uli tepung pakai kaki punya. Apa-apa jadi sini, tu boleh balik kampung. Saya mau pergi mana, nanti saya ada duit saya bayar lah. Kan aku bayar lah kan.